Hi guys, welcome back to my channel. Hello, welcome back to my channel. Welcome back to the Click channel. Okay Oh my guys, God, Syed. Kat mana bawa aku ni? so kita boleh nampak ni, kita di gym. Aku terkejut tau kita dekat gym. Pukul berapa weh dekat gym? Kita dah sekarang pukul 11 malam. Pukul 11 malam dekat gym, okay? So hari ni kita orang akan buat konten. No, kita orang akan jadi coach korang. Korang sihat. Oh, okay. Tapi masalahnya kita pun akan tengok tutorial nanti. Macam mana nak jadi coach? Apa di our day one jadi coach. Okay, they want jadi coach untuk viewers. So korang kalau nak gym, korang boleh tengok tutorial dekat konten ni, okay? Ya. Yeah. Korang tak payah dah cari mana-mana channel yang perlu korang subscribe. Korang dah subscribe lagi share. So korang actually subscribe orang yang sebenar. Korang boleh ikut tips kita orang. Sebab korang ada the click. Okay. Saya rasa kita nak start dengan apa ya? Aku rasa kita kena Dengan ringan-ringan dulu lah. Weh, aku sumpah aku tak pernah gym. Macam mana nak jadi coach? Pernah masa zaman bila? Pernah boleh kira weh, tak sampai 5 kali weh aku gym. Lepas tu buat konten nak ajar orang gym. Okay, kalau macam tu hang jumpa orang yang betul. Oh, kau Sebab- jadi coach aku lah ni? Sebab aku pun baru 2 kali pergi gym. Okay, ini orang yang tepat. So, aku rasa aku kena tanya kau. Kita kena start dengan apa untuk permulaan? Kita kena start dengan exercise. Oh, exercise. Warming up. Warm up. Ya. Yeah. Kita Okay. kena warm up dulu. So, kita akan warm up dekat mana? Sini ke dekat mana yang Kita sesuai? akan warm up dekat tengah-tengah tu. Bagi semua orang dalam gym ni warm up Oh. sekali kita. Kita dah tengok diorang ikut. Ya. Yeah. Okay, let's go. Jom, Syed. Kita start. Apa orang panggil? Warm up. Exercise warm up. Let's go guys. Okay, so warm up yang pertama apa kita perlu Warm up buat? yang pertama kita kena yes, betul. Kita kan the click. So kita kena warm up macam tu. The click, the click, the click, the click. The click 1, the click 2, the click 3, the click 4, the click 5, the click 6, the click 7, the click 8. Okay, done. Okay. Lepas tu share, kita kena pinggang. The click 1, the click 2, the click 3, the click 4, the click 5, the click 6, the click 7, the click 8. Korang dah betul dah tu? Korang dah betul dah tu? Korang kena ikut, okay? Lepas tu kaki share. The click 1, the click 2. The click 1, the click 2. Boleh. The click 1, the click 2, the click 3, the click 4, the click 5, the click 6, the click 7, the click 8, the click 9, the click 10. Okay, kita kena buat 3 kali, 3 lap. 3 lap? So kita kena start. Ini macam belakang pula. The click 1, the click 2. The click 1, the click 2. Okay, boleh. Siapa yang jadi coach siapa ni? Orang tengok kita macam tak ni je. Dah, biar. Diorang tak kenal, kita lah coach yang paling mahal tau dekat Saya Berjaya ni. Okay, so saya ke belakang pula 1, 2, 3. The click 1, the click 2. Macam sakit pinggang ni. Aduh. The click 1, the click 2. Aku yang sakit pinggang. Okay, Syah, kita dah habis warming up dah. Okay. So sekarang Habis. korang yang nak main, Aku rasa kita kena try dengan ni lah weh. No. Kita nak main gym ni, Syah, kita kena ada kasut yang betul. Hah? Korang boleh zoom dekat kasut Syah. Ini kasut dia pergi mall semalam. Ada kasut? Ada, tapi aku tak tahu kenapa aku tak pakai. Okay. Masa sukan. So korang kalau dah ada kasut, korang boleh cik dekat korang punya list. Mesti rosak kasut aku ni. Dah nak gym. So sekarang Syah, kau nak main yang mana? Aku boleh ajar kau. Aku rasa kita boleh start dengan angkat-angkat berat. Kan? Tapi kan ada apa yang semua dekat sini. Aku dah mula hilang fokus lah sekarang ni. Dekat depan tu. Kenapa dia lalu situ? Okay, kita datang gym ni kita kena cari orang yang nampak macam handsome, ada gaya. Macam mana? Naik bukit. Oh my god, diorang tak nampak kita punya POV.
ada pelbagai cara pelbagai skill. Ada yang naik bukit, ada yang lari. Oh my god, Sher, this is our first time pergi gym sekali. Tapi kita dah orang. Tapi betul Sher, kita kena cari orang yang nampak macam ada rupa sikit. Wah, aku suka yang ada rupa. Kita kena cari yang banyak duit sikit supaya kita tak payah pergi gym dah lepas ni. Supaya gym dah ada dekat rumah kita. Okay. So sekarang Mira akan ajar Sher untuk guna Angkat dumbbell. Ya, jom. Okay, let's go. Alright guys. Okay, kita So sekarang Mira akan ajar Sher angkat dumbbell for the first time. dumbbell ni ada berat dia ni ke? Ada. Dia start dengan kat sini dia start dengan ni, Sher. 2.5. 2.5. Ini. Ni paling ringan. Try. Ini macam aku punya ni je. Apa? Barang makeup. 2 kilo. 2 kilo. Yang pagi-pagi tu. Ni 5. Cuba kau try. Ni berat sikit. Careful. Alah, ni berat. So kau nak yang mana? Oh my god. Macam tak sesuai je ni dengan aku. Alright guys. So korang dah nampak kita orang pegang dumbbell. Ya. Cara pegang dia Sher. Cara pegang dia macam ni. Lepas tu tadi macam exercise kita tadi. The click 1. The click 2. 2. Tapi kita click kena three. ada gaya Sher. Ajar gaya kita. The click 1. The click 2. The click 3. Kita orang lelaki tengok apa benda. Abaikan. Dia Orang dah perlukan guna bantuan. zaman lama. Orang dah guna dah trend tu. Zaman Gen Z. Ni zaman Gen Z. Cara guna dumbbell paling betul. Okey, kita sambung okey? Okay. Tadi sampai mana? Sampai mana dah tadi? The click 2. Dia click 2. Okey. Dia click 3. Dia click 4. The click 5. Dia click Click 6. 6. Dia click 7. Dia click 8. Yeah, you did it girl. I did it. Berpeluh kan? Berpeluh So guys, untuk yang tu tak payah cubalah. Korang cubalah cara sendiri. Ni untuk apa ni? Untuk ni, Hip kau? dengan belakang. Oh, okay. 1, 2. Tapi kau kena buka macam ni sebenarnya. Lepas tu? Macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. 1, 2. Kalau kau selalu pakai apa? Berat apa? 5. Oh my god. 5. Lepas tu buat 3 lap. Maksudnya ulang benda tu 3 kali. Pakai 5 tu? Ha. Buat sampai dapat lepas tu ulang ni. Rasa untuk beginner ni kot. Yang ni boleh ataupun yang tu boleh. Yang kettle tu. Oh my god. Kettle tu kau ambil paling ringan lah. Tu. Boleh juga. Tu 8 Oh, kilo. tu 8 8 kilo kg. lagi berat sikit pada yang tu. Ambil pakai yang tu. Dekat lah. So guys, Syar nak tunjuk dekat korang cara yang betul, okay? Tengok sana. Tengok cermin. So kau Okay. nampak position kau. Okay, macam ni. Posture kau. Rasa macam ni. Yeah. 1, 2, 2, 3. Bawah lagi pun okey. 4, Sakit kan? 5, 6, 7, 8. Rasa tak? Kalau tak rasa kau turun lagi bawah. Rasa Dia sebenarnya juga. bawah lagi tapi aku pun sakit. Tapi aku jenis ni lah weh. Aku cepat penat sekarang ke sebab ya ke? stamina aku dah hilang. Bukan. Sebab tak ada booster kat sini. Booster. Selalu kalau waktu-waktu macam ni Mira turun akan ada ramai hand sanitizer. Oh my Hari God. ni tak ada pula. Kenapa kali ni tak ada? Stok kacak dah kurang dah dekat gym ni. So aku akan ajak hang pergi gym lain lah nanti. Okay Syar, kita akan ke exercise yang seterusnya. Okay, seterusnya apa? Ni panggil apa? Dumbbell. Dumbbell ke ni? Dumbbell, ya. Oh my god, sorry yang batuk-batuk So guys, tu. so kalau Okay, guys, korang sekarang ni apa? korang dah ikut kita orang, korang dalam track yang Okay. now kita Now? akan ajar Syar berlari atas treadmill. Oh my god. Jom. Okay, let's- Alright guys. Okay guys, sekarang ni kita Syar tengah nak berjalan kaki. Sebenarnya aku tak tahu ni exercise apa. berlari ke? Berlari ke berjalan? So kita akan tengok tutorial lah kat sini. tutorial. Kenapa ada capi AI team ni?
Dekat aku punya search. Oh. Marathon. Tak, aku baru unsubscribe dia. Kenapa unsubscribe? Tak minat sangat lah AI capik tu. Aku pun tak minat. Kita tak minat orang yang sama. Kejap, ni panggil apa? Gym. Ni panggil apa siap? Gym spirit. Gym spirit. Gym larian. Gym larian meal. Gym Okay, larian. guys, sekarang sebab Syed dah lama tak berlari, so kita nak tengok skill berlari Syed sama tak macam dulu. Oh my god, of course. Sebab dia share korang tengok kan dia dah pandai, dia dah antara atlet AI team. Share, kau nak view kau tinggi tak? Tu tinggi maksud Nak ke tak? Aku ada tips kat kau. macam mana? So sambil berlari kau kena sebut Apa? siapa yang crowd paling ramai dalam AI kau rasa? Crowd paling ramai dalam AI. Sambil aku berlari. Ha. Crowd paling ramai dalam AI. Bukan. Mana? Talent mana crowd paling ramai dalam AI? Yelah, talent mana crowd Ha. paling ramai dalam AI. So Cuba aku kena lari tu, lepas tu sebut lah. Tak, satu nama kau bagi tahu aku. Satu nama talent yang kau rasa dia paling ramai crowd dalam AI. Aku rasa semua orang tahu. Siapa? Kanda. So kalau nak berlari tu Kanda. Supaya fans dia tengok. Kenapa tu? Anak lah tak minat Kanda. Kanda. Okay, siapa tak minat juga? Siapa ya? Nak perempuan lah. Teka-teka. Okay, siapa? Perempuan. Rina. Ha. So kalau lari sambil Rina. Yeah. I wanna be like Rina. Oh, aku rasa macam tu kan. Mesti crowd dia pergi tempat aku. Ya. Boleh. Kalau kau nak sihat sambil tarik crowd, tarik view, kau kena macam tu, Share. Okay. Okay. I'm gonna start, okay? Okay. 3, Dah 2, ready? 3, 2, 1, start. Rina. Yes. Rina. Aku akan kejar kau punya crowd, Rina. I'm coming with you. Rina. I want to be like Rina. Everybody want to be like Rina. Aku rasa akan tercapai ke tu? Dah, aku rasa kalau kau sebut nama Rina je, tak sampai 1 kilo pun dah tercapai dah sebenarnya. Kita kejar Rina tadi. Ya. So untuk crowd Rina, korang boleh edit, okay? So Share, kita dah settle dalam larian ni. Okay, aku rasa dah okay dah. Dah cukup laju dah tadi kan? Ya, so aku rasa kita ke yang terakhir. Let's go. Alright, Share. Okay. So untuk treadmill ni, biasa guna treadmill tak? Biasa. Inilah paling biasa. So kau tekan start ni. Tapi sebelum kita guna treadmill ni kan, Apa dia tak kenapa nak dia tak nak start? nyala? Alamak. Why? Ke aku kena tolak dulu? Macam tadi. Jadi orang Manual. Jadi orang tu guna boleh. Ke ada kunci ke apa ke? Cuba ambil tu. Oh, ni ke? Oh Oh my ya. god, first time aku bijak. Betul aku bincang. Okay. So Share. Kira. Alamak. Ni dah jom mana ni? Hah? Weh, Okay, tak. Tahu. Slow je. macam ni kan? Fat burn. Kenapa dah boleh tekan ni? Oh my god. Dia ada fast. Okay. Share. Okay, ni aku nak jadi ni kot. Ya. So, sambil lari ni sebenarnya Share, cara paling betul nak guna treadmill ni, kita kena tiru gaya orang. Tiru gaya orang. Okay. Tiru gaya siapa? Kau buat apa-apa gaya, aku tiru kau tiru gaya siapa. Siapa-siapa budak AI. Siapa ya? Jangan sebut nama. Sambil aku berlari ni ke? Kau boleh bercakap pun boleh, cara dia ke. Macam mana nak tiru gaya dia orang? Alah, senang je. Kau pilih seorang, lepas tu kau tiru gaya yang dia selalu sebut ke. Macam mana sih aku tak pandai. Cara dia gelak ke. Cara gelak, sumpah aku tak ni. Okay, kalau kau betul-betul kenal Abang Alif kan, apa ayat yang dia selalu sebut? Ayat dia selalu sebut. Benda siap, kenapa aku jadi bela ni? Okay, tak payah ambil Abang Alif lah.
Kau ambil orang yang paling kau suka tengok cara dia cakap ke, yang kataan dia selalu ulang ke. Alah, senang lah. Kha. Kha mu. Kha. Mat. Ya. Mat. Ya. Oh, dia memang selalu sebut perkataan tu? Macam mana share tahu? Sebab dekat aku. Kha mu. Macam mana share tahu? Alah, aku rasa semua orang tahu. Aku tak tahu. Korang tak tahu kan? Okay. Aku bagi satu ayat ni. Kau teka ni. Okay. Kau pula ni buat. siapa? Nda mau. Itu aku. Nda mau. Aku mau Abang Mei juga. Oh, itu Fail. Tak mahu. Nda mau. Aku mau Abang Mei juga. Okay. Yang ni susah sikit. Okay. Okay, ni susah dia kena laju. Kau kena fokus Okay. Okay. Kau kena fokus Mana ada? Ketiak kita hitam lah. Itu Syahid. Itu senang sangat. Semua orang tahu ketiak dia hitam. Cuba retake macam mana. Mana aku tahu. Muka dia macam hidung dia tu besar. Kalau dia marah, mengencang lah. Mana ada? Boleh bayangkan muka dia. Okay, cuba kau imitate siapa-siapa punya. Meh aku pula yang teka. Okay. Saya punya. Okay. Alah, ni senang juga. Try. Sometimes and then aku rasa and then sometimes konten aku kena ada flow cerita. Kanda. Konten aku sometimes kena ada dan cerita yang konten. Sampai. Sometimes. And then Itu senang lah. Okay, next orang yang seterusnya. Apa ni jangan buat lolak boleh tak? Kuna. Apa ni kan? Ada tikus mati. Ken, tikus mati. Tikus mampu. Tikus mampu ya, tikus mampu. Siapa lagi? Last. Okay, last. Let's get it faster. Ni. Ni Share okay? Share sihat. Itu isi. Kita kenal lah semua yang ni sebab kita family. Serabut lah budak ni. Oh my god, Share dah 0.4 km. Oh my god. Kalau hang 4 kilometer. maksudnya baru 400 meter. Baru 400 meter. Baru aku lari. satu padang. Ya. Tapi sebenarnya satu padang tu pun dah cukup dah aku rasa. Macam mana kan kalau orang lari laju? Lari laju apa? Kau tak macam mana dia naikkan tadi? Minum. Aku rasa Naik bukit. tak? Rasa kan? Nampak tu benda tu naik. Kau rasa tak benda ni naik? Benda ni tengah naik sekarang. Taklah, aku rasa macam makin belakang. Saya cuba kau bayangkan yang dekat depan kau ni tengah ada lesen kereta. Lesen kereta? Yang tak payah pergi Lita pun terus dapat. Ya, lesen kereta aku perlukan kau. Kalau aku tak masuk Lita, aku rasa aku dah lama ada kereta. Help! Tapi disebabkan kau, aku tak ada kereta sampai sekarang. No! Lesenku. Lesen terbang. Yo! Ada. Saya tak ambil lesen terbang, okey? Share pergi, okey? Hari Share ni kita pergi orang shoot Litar. malam sebab dia pergi Litar, okey? Ya, Bila Share kau pergi pergi Litar semalam Hari ni. Hari ni Hari ni kelas ketiga. Minggu depan aku dah QTI. Oh my god. Litar. Ya, tadi cikgu tu puji aku. Dia cakap, oh my god, hari ni share 100% okey. Wow. 100%. Sebab apa? Sebab kau tak ada salah. Aku boleh buat sendiri semua. Cikgu tu tak tahu ke? Perempuan mana pernah salah? Ya, kan? Salah lah cikgu Tidak, tu. cikgu aku tu lelaki. Aku rasa kau kena tukar cikgu lah. Kena aku jadi cikgu kau nanti. Dia rosak jangan belajar aku. Aku Dah rasa ke? dah cukup lah. Dah. Stop it. Alright guys. So Share pun dah settle dengan dia punya treadmill.
So macam mana Syah? Aku rasa aku dah berpuas hati. Jom kita buat double. Okay, jom. Oh my god. How? Oh my god. Aku nak jatuh. Macam mana nak naik balik? Aku slowkan balik. Ni, naik dari tepi. Sekejap. Aku ringan Dengan sulah londehnya. Dia tersangkut Aku ni. turunkan incline ni. Okay, aku rasa dah boleh masuk. Ni, kau tu naik daripada tepi ha. Pegang ni Syah. Syah pegang ni. Semut berkawat satu-satu hurrah. The click. Semut berkawat satu-satu orang dan klik. Semua berkawat satu-satu di nampak gula batu sendiri. Kebusut semua itu semua. Alright guys, so kalau korang ada partner dekat rumah tu, Korang boleh try ke tips ni? korang boleh guna treadmill double, okay macam ni. Yang penting Paling korang senang. Korang kena make sure yang tak pro kat belakang supaya kalau jatuh dia terbang kan. Kalau dia kat depan, kalau dia terbang kena yang pro tu kan. So biar dia je terbang ke belakang. So korang guna je semua tips-tips keselamatan ni. Siapa yang rasa nak sihat tu tak payah tengok lah channel ni. Macam. Syah. Macam mana kita dekat cermin tu? Kita nampak macam double. Tinggal. Okay dah. Aku rasa dah kot. Alright guys. Dah. Alright guys, so aku rasa aku dah berpuas hati. Aku rasa aku dah naik. Ni bukan naik 2 kilo ni. Ni turun 2 kilo. Aku rasa betul. Syah dah turun 2 kilo. Syah dah boleh kalahkan gym bros tu yang dulu ramai sangat pergi gym, sekarang tinggal seorang 2 orang je. Kau jangan risau, kita akan tapau semua gym bros dengan gym The Click. Ya, So korang boleh saksikan nanti Ulul Azmi akan berada di sinilah. betul. Lazmi. Lagi Syah. So aku rasa itu je konten pada hari ini. And actually hari ni aku akan buat beberapa konten. So korang stay tune. Mesti konten lepas ni sebab ramai orang tertanya-tanya. So aku akan buat konten ni, okay? Okay. Okay. Bye guys. Oh my god, tak sabar konten tu. Alright guys, aku rasa Mira akan membuka semua aib di rumah tu. So korang dah dapat dah hint apa next content. Ya. Korang kena stay tune untuk next content. So, see you guys. Saya share. Saya Mira dan kami Kami, The The Click. Bye bye guys. Bye.